Mistik apa yang ramai pesakit GERD dan acid reflux ni buat? Stay sampai habis untuk faham kenapa mistik ni is a mistake. Sekarang ni ramai yang ada problem GERD dan acid reflux ni, betul tak? Tapi ramai yang tak sedar yang diorang buat mistik ni. Mistik yang dibuat is fikir yang ubat boleh bantu dia untuk recover untuk long term. You need to understand yang ubat tak boleh bantu untuk recover untuk long term. Yes, ubat boleh bantu untuk you rasa better like sejam dua, but ubat dia tak boleh nak tolong you untuk recover untuk long term. Kenapa? Sebab ubat ni dia hanya target untuk kurangkan asid dalam perut saja. And dia tak fix, dia tak rawat punca utama kita ada problem GERD dan acid reflux ni, which is kita punya penghadaman dengan kita punya LES muscle. Sebab tu sebenarnya ramai lagi yang tak recover dari problem ni. So untuk kita recover dari problem ni, kita wajib rawat punca utama GERD dengan acid reflux ni, penghadaman dengan kita punya LES muscle yang tengah lemah. And that's what I do in my recovery plan. Kalau korang still struggle dengan acid reflux dengan GERD ni, korang boleh DM I untuk betul rawat punca utama dia terus supaya korang boleh recover untuk long term. Makan tanpa rasa takut dan tak perlu nak bergantung kepada apa-apa dah. Yang tu yang you akan dapat after dah join the recovery plan. Borak GERD, fakta only.